Gencatan senjata di Gaza mesti dipatuhi. Akses bantuan tanpa sekatan diperlukan segera. Pengumuman mengenai persetujuan Israel dan Hamas terhadap fasa pertama perjanjian gencatan senjata merupakan satu langkah penting ke arah keamanan. Namun, keputusan itu dibuat terlalu lewat selepas 2 tahun kekejaman tanpa henti yang telah dinilai dan disahkan oleh panel pakar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai tindakan genosid terhadap rakyat Palestin di Gaza. Walau bagaimanapun, cabaran sebenar terletak pada pelaksanaannya selepas ini. Dunia tidak boleh lagi menyaksikan harapan palsu dan janji kosong. Para pemimpin dunia mesti memastikan serangan sistematik Israel, pengusiran dan kebuluran terhadap orang awam berakhir sepenuhnya serta memastikan semua sekatan terhadap akses bantuan kemanusiaan segera dihentikan supaya bantuan penting dapat sampai kepada rakyat Gaza. Sebarang perjanjian yang dicapai sebelum ini tidak boleh lagi mengukuhkan kawalan Israel terhadap Gaza. Keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai apabila wujud keadilan dan accountability. Tiada lagi kekebalan bagi pelaku jenayah serta penghormatan sepenuhnya terhadap undang-undang antarabangsa. Keamanan hanya boleh diwujudkan apabila keselamatan, hak dan maruah semua pihak dihormati, dan ini hanya akan berlaku apabila penjajahan haram Israel di bumi Palestin berakhir. Keperluan paling mendesak ketika ini ialah memastikan bantuan kemanusiaan segera disalurkan di Gaza. Tiada masa untuk disia-siakan kerana setiap hari kanak-kanak sedang mati kebuluran akibat bencana kelaparan yang dicipta oleh manusia. Manakala rumah, hospital, sekolah dan perkhidmatan penting lain kini hanya tinggal runtuhan. Pengumuman hari ini semata-mata tidak akan menghentikan kebuluran tersebut. Islamic Relief bersedia untuk memperluaskan operasi bantuan kecemasan dan membantu usaha pemulihan sebaik sahaja sekatan terhadap akses kemanusiaan dihentikan. Masyarakat antarabangsa mesti memastikan komitmen baru ini dipatuhi dan pihak-pihak yang melanggar peraturan dan perjanjian perlu dipertanggungjawabkan. Keadaan seperti gencatan senjata yang dicabuli sebelum ini, iaitu apabila Israel menyambung semula penghukuman dan menutup semua bantuan kemanusiaan selepas hanya beberapa minggu, tidak boleh dibiarkan berulang. Israel juga tidak boleh dibenarkan menggunakan peluang ini untuk meningkatkan serangan dan pelanggaran hak rakyat Palestin di tebing barat. Dunia mesti bertindak sekarang untuk memastikan detik ini tidak disia-siakan dan membuka jalan ke arah keamanan yang berkekalan. Kami di Islamic Relief sedaya upaya berusaha untuk melaksanakan mandat kami untuk menyalurkan bantuan secara telus dan amanah kepada penduduk Gaza walau berdepan sekatan, halangan dan cabaran. Sejak Oktober 2023 sehingga Oktober 2025 ini, Islamic Relief aktif melaksanakan agihan bantuan termasuk ubat-ubatan, pek makanan, makanan-makanan panas, sayur-sayuran, air bersih, pakaian dan banyak lagi. Bukan itu saja, Islamic Relief juga memberi sokongan moral dan psikososial kepada kanak-kanak yang trauma di samping meneruskan program penajaan anak-anak yatim serta menyantuni golongan wanita dan ibu hamil yang memerlukan sokongan dan penjagaan. Justru itu, saya ingin menyeru kepada anda semua, rakyat Malaysia, yang prihatin untuk sama-sama kita berganding bahu menghulurkan bantuan kepada penduduk Gaza yang pastinya memerlukan sokongan kita. Kita adalah harapan mereka. Salurkan sumbangan anda melalui tabung rayuan Palestin Islamic Relief Malaysia. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.